Sekarang ni ramai orang panik tengok harga emas turun. Soalan paling banyak aku dapat, Coach, sekarang ni nak beli ke atau nak tunggu? Jawapan dia simple. Bergantung kau ni siapa, pelabur atau penyimpan emas. Kalau kau pelabur, kau akan risau sebab kau fokus harga. Harga turun, kau rasa rugi. Harga naik, kau rasa untung. Emosi ikut market. Tapi kalau kau penyimpan emas, kau nampak benda lain. Bila harga turun, itu bukan masalah. Itu peluang. Dengan duit yang sama, kau boleh dapat lebih banyak gram. Masalahnya sekarang, ramai orang simpan emas, tapi mindset dia pelabur. Sebab tu bila harga turun menjunam, dia panik. Dia tunggu, akhirnya tak buat apa-apa pun. Kena faham satu benda, perang, krisis, ekonomi memang akan buat harga naik turun. Itu normal, babe. Tapi matlamat simpan emas bukan nak kejar harga. Matlamat dia nak kumpul aset. Jadi strategi dia very simple. Jangan tunggu, jangan teka, jangan emosi. Harga turun, kita simpan. Harga naik, kita simpan. Konsisten. Sebab dalam jangka masa panjang, yang menang bukan orang yang pandai timing. Yang menang orang yang disiplin. Kalau kau masih keliru nak buat apa dalam situasi sekarang, tunggu apa lagi? DM aku strategi. Biar aku bantu hang susun cara simpan yang tenang tanpa panik ikut harga. Assalamualaikum.